Nama apa? Nama Farah. Nama apa? Farah. Farah? Faye is a nickname. Oh, Faye is the nickname. Oh, ada nama lain juga Faye. Yes. Tapi nama betul Farah lah. Nak panggil apa ni? Farah. Panggil Faye lah. Asal mana? Asal Sabah. Asal Sabah. Orang Sabah apa? Macam mana dia duduk di KL ni orang Sabah ni? Macam biasa. Nah, macam mana boleh ada di KL ni kalau study di Oh, memang Sabah dia study di KL begitu. Oh. So, umur berapa sekarang? 23. Umur 23. Tak nampak 23 pun. Sebab saya muda. Soalan paling famous. Pernah bercinta? Pernah, of course. Dengan dia lagi ke dah putus ah? Dah break. Hah? Macam mana boleh break tu? Kena pukul. Kena pukul? Sumpah? Ya. Ini eksklusif tau. Tak ada lagi orang datang interview cakap saya break sebab kena pukul. Asal lo? Macam biasalah. Jealous. Ada isu, mental isu kot, tak tahu. Sekarang dah putus dengan dia tu, ada stay contact dia lagi tak ada? Tak ada. Tak ada lah. Tak ada. Dia ada datang balik tak? Tak ada. Dia tak ada datang balik? Dah ada pengganti ya rasanya kot. Dah ada pengganti dah? Good luck lah pengganti dia. Good luck lah, yes. Good luck dah pengganti dia. Okay, contoh. Kalau dia tengok video ni sekarang, apa yang Faye nak cakap dengan dia? Boleh pergi jumpa terapis kot. Tu je? You should fix your mental health first. And then go, baru ada relationship dengan orang. Sebelum ni Faye ada datang nak interview. So kenapa sebelum ni reject nak interview tu? Sebab time tu masih dengan dia. Masih dengan dia? And dia tak bagi. Dia tak bagi? Ya. Padahal kita nak puji dia dalam video kan? Ya, betul. Time tu baru mau cakap pasal ex yang lain. Lepas tu, dia tak bagi dan okey lah. Yelah.